Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kepada setiap staf Little Caliphs, setiap head of department, setiap principal, pengurus, penolong pengurus, ini adalah satu amanat, satu pesanan dan satu enforcement yang kita minta setiap manager, setiap ketua jabatan, setiap principal dan setiap staff melaksanakannya dengan baik, insya-Allah. Ianya adalah berkenaan dengan mesyuarat yang diadakan di tadika ataupun di pejabat, sama ada ianya mesyuarat fikih harian ataupun mesyuarat harian atau mesyuarat mingguan dan juga mesyuarat bulanan. Alright, dan digabungkan sekali juga dengan halakah ta'lim fadail yang diadakan setiap hari. Pertamanya, buku. Apa yang kita panggil brain work. Nampak ni? Okey, ini salah satu contoh buku Brain Work of Tuan Haji Roslan Nordin. Alright, and setiap ketua jabatan dan setiap employee mesti mempunyai satu buku brain worknya yang setiap hari kita senaraikan apa things to do ataupun task list yang kita nak buat, dan apabila kita dah buat, kita tickkan, okey, dan kita boleh sortkan task tu yang mana kita nak buat dulu, mana nak buat kemudian. Itu semua kita buat di buku brain work ni. Dan di buku brain work ini juga anda catatkan apa-apa nota-nota mesyuarat ataupun discussion ataupun ilham apa-apa yang kita nak buat, semuanya catat di sini. Dan buku brain work ini setiap employee mesti ada, okey, dan bukunya bukan milik peribadi. Apabila dia berhenti kerja dan sebagainya, buku ini diwarisi. Okay, this is not something personal, bukan tempat untuk curhat, untuk kita luahkan perasaan kepada orang tertentu tulis dalam buku ni, bukan. Ini something yang apa-apa catatan yang berkaitan dengan kerja kita di Little Caliphs. Brain work, alright. Kemudian satu lagi, setiap orang mesti atau setiap jabatan mesti ada buku macam ni juga, tapi titlenya buku fikih harian ataupun buku mesyuarat harian. Alright. Setiap jabatan kena ada buku mesyuarat. Buku mesyuarat. Jadi buku mesyuarat harian dan buku mesyuarat mingguan ataupun bulanan adalah buku yang sama. Semuanya dicatat di situ. Minit-minit mesyuarat dicatat di situ. Alright. Dan apa yang dicatat di situ boleh difotostat, boleh bagi kepada ahli ataupun ahli kepada department tu. Dan itu dari si bukunya. Alright. Kemudian setiap jabatan wajib dimestikan, dienforcekan untuk mengadakan fikir harian satu dan ta'lim harian. Okey, dalam konteks jabatan. Kalau ta'lim tu lelaki buat dengan lelaki, perempuan buat dengan perempuan lah sebolehnya. Dan bagaimana sibuk pun di tadika dan di jabatan mesti ada fikir harian dan ada ta'lim. Tidak perlu buat lama-lama. Fikir harian paling lama pun 10 minit. 5 hingga 10 minit. Kalau lebih daripada 10 minit bukan fikir harian. Apa itu fikir harian? Fikir harian adalah setiap hari staf dalam satu jabatan itu ataupun dalam satu unit itu atau staf dalam satu tadika berkumpul sekejap. Okey, berkumpul sekejap, buka dengan baca Al-Fatihah dan pengurusi tanya khabar sedikit staf, okey, dan beritahu apa kita dapatkan laporan sedikit semalam, okey, ataupun yang penting hari ini nak buat apa. Alright. Jadi di situ akan mengikat staf untuk bekerja sebagai satu pasukan. 10 minit sahaja paling lama. Alright. Kalau lebih daripada itu bukan fikir harian dah. Jadi kalau dalam fikir harian tu ada apa-apa yang perlu dibincangkan secara lanjut, contohnya satu orang staff kata pada ketua jabatan, Encik, saya nak propose yang kita punya event next week ni, event tu kita nak buat sekian-sekian. Dan pengurusi cakap, okey, proposal tu jangan present dekat sini. Okey, set appointment dengan saya pukul 10 nanti datang jumpa saya, present proposal tu. Itu dibuat di luar mesyuarat fikir harian. Jadi ataupun ada satu masalah nak diselesaikan, itu dibuat di luar fikir harian. Fikir harian ni dia kumpul, baca Fatihah, tanya khabar,
dan dapatkan sebesar hari ni buat apa, saya buat apa, Ali buat apa, Aminah buat apa, okey. Ada apa-apa nak beritahu tentang semalam. Tapi apabila apa yang nak diberitahu tu datang terlalu nak detail, itu set appointment lain. Alright, kita dapat overview saja fikir harian. Kemudian kalau tak buat fikir harian, maka akan runtuh yang lain-lain. Okay, this is the very basic. Dan siapa ketua jabatan yang tidak membuat fikir harian dengan 1001 alasan pun, dia telah engkar daripada amanah ini. Tidak amanah, tidak menunaikan amanah, dan bukan menjadi seorang tidak layak untuk menjadi seorang ketua jabatan, atau tidak layak untuk menjadi seorang prinsipal kalau tidak buat fikir harian. Itu very basic. Okay, 10 minutes. Saya harap semua faham, dan jangan ada yang bagi alasan tak boleh nak buat fikir harian pasal gini. Come on, 10 minutes, 5 to 10 minutes. Okay, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Now, kedua, taklim harian. Kumpul, carilah fikir harian mungkin masa yang lain, taklim harian masa yang lain dalam satu hari itu, atau boleh gabung kan. Fikir harian 5 to 10 minutes, taklim harian, taklim fadail harian dibuat mungkin 5 minit. Dapat kumpul baca 1-2 hadis kan, atau baca 1 hadis ulang 3 kali, ataupun baca 3 hadis. Okey, kalau baca sesuatu panjang sangat ke, atau pasal cerita panjang ke, boleh cerita separuh dulu. Jadi lebih kurang 5 minit. Okey, 5 minit buat taklim harian. Jadi apa yang terjadi ialah taklim ni ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya, dan juga hadis dan terjemahannya dibaca, dan itu adalah cahaya, itu adalah ilmu, itu adalah wahyu. Jadi wahyu masuk ke dalam ruang kita, ruang bangunan kita, ruang bilik kita, ruang pejabat kita, ruang tadika kita. Wahyu masuk ke dalam hati-hati kita, bercahaya. Alright, so adakan taklim harian, dan ini adalah satu pesanan untuk semua, insya-Allah. Now, apakah yang akan terjadi bila tidak buat fikir harian dan tidak buat taklim harian? Saya mendapati apabila sesuatu jabatan ataupun satu tadika selalu berlaku banyak masalah, bergaduh mengajuk dan sebagainya kan, orang baik jadi jahat kan, dan ketuanya tidak dapat kawal orang bawahannya kan. Dan saya dapati antara sebab utamanya ialah tidak buat dua ini, tidak buat fikir harian dan tidak buat taklim harian kan. Fikir harian ini umpama steering. Barang siapa yang memandu kereta, kalau dia nak kontrol kereta, nak pandu kereta ke arah ke destinasi tertentu, dia kena kontrol steering. Okey, di samping brake, pedal dan sebagainya, steering dia kena kontrol. Kalau dia lepaskan steering kan, maka kereta tu jadi out of control. Begitulah juga seorang prinsipal, seorang ketua jabatan, steering dia yang nak kontrol adalah mesyuarat harian ini. Dan kalau dia terlepas mesyuarat harian ini, dia macam terlepas steering, dia out of control. Alright. Dan fikir harian tu setiap hari, kemudian mingguan ada mesyuarat mingguan. Mesyuarat mingguan ini mungkin panjang sikit, okey. Dan boleh ada mesyuarat bulanan, okay? Kena ada mesyuarat bulanan bagi jabatan tu. Mesyuarat bulanan mungkin panjang sikit daripada mesyuarat mingguan. Alright. Now, kalau ada keperluan untuk detail presentation sesuatu proposal ataupun brainstorming untuk penyelesaian sesuatu masalah, itu tak perlu buat dalam mesyuarat harian ataupun mingguan, tapi itu boleh buat sesi lain untuk mesyuarat khas tentang perkara itu. Maka jadinya fikir harian ataupun mesyuarat harian, mesyuarat mingguan dan mesyuarat bulanan tidaklah panjang sangat, kerana hal-hal brainstorming, detail presentation dibuat pada masa yang lain. Apakah itu mesyuarat? Mesyuarat itu adalah apabila satu orang, lebih daripada satu orang duduk sekali untuk membincangkan sesuatu yang mesyuarat itu ada pengerusinya, dan beberapa keputusan dibuat ataupun pemberitahuan dibuat dalam mesyuarat itu. Okey. Dan maksud mesyuarat adalah sesuai dengan maksud yang nak dicapai oleh company itu. Okey, apa objektif yang nak dicapai oleh jabatan itu ataupun tadika itu pada hari itu, ataupun pada minggu itu, pada bulan itu, pada tahun itu. Jadi itulah objektif mesyuarat. Mesyuarat nak capai sesuatu. Okey, dan di samping mesyuarat itu menjadi medium komunikasi dalam satu jabatan ataupun satu tadika di antara sesama pekerja. Bagaimana pula dengan mesyuarat mingguan dan mesyuarat bulanan? Mesyuarat mingguan dan mesyuarat bulanan ini sesuai untuk dibincangkan apa agenda-agenda kita nak buat. Okey, untuk contohnya
agenda untuk membuat keputusan-keputusan tertentu, kan? Yang itu dibuat dalam mesyuarat mingguan dan bulanan. Alright, keputusan-keputusan ini boleh dibuat di situ dan dibawa ke mesyuarat yang lebih tinggi lagi, insya-Allah. Dan setelah mesyuarat itu tutup dengan tasbih kifarah dan surah wal asri. Dan setiap apa yang diputuskan dalam mesyuarat itu hendaklah dicatat dalam buku mesyuarat. Okey, catatan itu boleh dirujuk kembali. Catatan itu tak perlu berjela-jela. Catatan itu catatan yang menunjukkan keputusan mesyuarat. Tidak perlu orang ini mencadangkan begini, orang ini membangkang, itu tak perlu dicatat. Hanya catatkan keputusan sahaja. Okey, minit mesyuarat. Dan segala keputusan itu patut dibaca semula sebelum tutup mesyuarat. Baca semula supaya ingat, dan kalau patut photostat ataupun ambil gambar, shoot gambar catatan itu dan forward kepada grup ahli tadika itu ataupun ahli department itu. Mesyuarat adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mesyuarat adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah SWT menyifatkan orang-orang beriman ini dalam Al-Quran. Ada satu surah yang bernama surah Syura, kan? Surah itu, dalam surah itu Allah menyebut sifat mukminin ni, wa amrahum syura bainahum, dan dalam urusan mereka bermesyuarat di kalangan mereka, kan? Dan mafhum hadis Nabi SAW telah beritahu bahawa tidak rugi orang yang bermesyuarat dan tidak menyesal orang yang istikharah. Dan mesyuarat ini jadi satu decision making tool yang mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita disuruh buat keputusan melalui istikharah dan mesyuarat. Dan dalam mesyuarat ini mesti ada satu orang amir, yang lain ahli mesyuarat. Dan amir ada perkara yang nak disampaikan, ada perkara yang nak dibincangkan, dan amir juga ada perkara-perkara yang dia nak dapat maklum balas daripada ahli mesyuarat. Jadi dalam membuat keputusan itu, amir boleh minta pendapat kepada sesiapa saja daripada ahli mesyuarat untuk beri pendapat. Dan boleh jadi daripada setiap orang ataupun daripada orang-orang tertentu, bergantung pada masa. Okay? Kalau orangnya ada 10, nak minta daripada setiap orang satu orang 1 minit, mungkin masa tak cukup. Jadi apabila input telah diberi, amir mesyuarat membuat keputusan. Dan keputusan amir mesyuarat tidak mestinya bergantung kepada majoriti ataupun minoriti. Okay? Boleh jadi hasil daripada cadangan-cadangan yang diberi, Allah Ta'ala memberi ilham kepada amir mesyuarat untuk membuat satu keputusan yang lain daripada cadangan-cadangan yang diberi. Jadi itu keputusan dibuat dalam mesyuarat. Tidak ada majoriti, tidak ada minoriti, keputusan dibuat oleh amir mesyuarat. Dan apabila amir telah buat keputusan, maka itulah keputusan mesyuarat, itulah keputusan bersama. Selagi mana keputusan itu adalah keputusan yang memang pihak mesyuarat itu berhak untuk membuat keputusannya. Kalau mesyuarat itu mesyuarat peringkat jabatan contohnya, amir mesyuarat tidaklah berhak membuat keputusan bagi pihak company keseluruhannya, sebab itu bukan skop mesyuarat itu. Dan kalau mesyuarat itu mesyuarat dan hal tadika, sesebuah tadika litakalif, jadi keputusan dibuat tidaklah mewakili keseluruhan tadika litakalif. Jadi keputusan itu ikut skop yang telah diberi. Dan keputusan telah dibuat, maka ahli mesyuarat kena taat bahawa inilah keputusan mesyuarat dan inilah keputusan kita bersama, dan melaksanakannya mendapat barakah pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada mesyuarat lepas mesyuarat. Bila dapat keputusan ada buat sub mesyuarat lagi, jadi itu akan menyebabkan perpecahan. Dan apabila kita buat kerja yang berkaitan dengan mesyuarat, maka kita berjemaah. Itu dia berjemaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu bersama jemaah. Dan bantuan pertolongan Allah Ta'ala bersama jemaah. Maksudnya sesuatu pelaksanaan itu dibuat hasil daripada mesyuarat, mana itu kerja yang dibuat secara berjemaah dan mendapat bantuan dan pertolongan Allah Ta'ala yang lebih daripada kerja yang dibuat secara individu. Okay? Dan mesyuarat ini, kita niatkan kita buat mesyuarat ni untuk menuruti perintah Allah, menuruti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada pahala yang besar. Untuk menjawab persoalan macam mana nak buat fikir harian, nak buat apa dulu? Okey, saya nyatakan sekali lagi. Pertama, buka dengan membaca Al-Fatihah. Alright. Dan kemudian agendanya mudah aja. Nombor 1, tanya khabar
setiap orang secara ringkas. Semalam buat apa? Okey. Nombor 2 tanya, okey, hari ni nak buat apa? Alright. Jadi everybody tahulah gambaran apa yang sedang berlaku dan sebagainya kan. Bila disebut hari ni nak buat apa, semalam buat apa. Dan nombor 3, okey, announcement. Announcement sama ada announcement datang daripada HQ yang pesannya disampaikan kepada guru-guru di tadika ataupun staf-staf di jabatan. Okey, ada ataupun announcement tentang job demand, arahan kerja dan sebagainya. Jadi 3 yang utama itu dalam fikir harian. Alright. Dan mesyuarat mingguan lebih sesuai untuk digunakan untuk membuat keputusan-keputusan tertentu. Okey, itu juga mesyuarat bulanan. Keputusan-keputusan yang besar di peringkat department itu pun tadika tu boleh dibuat dalam mesyuarat mingguan atau mesyuarat bulanan. Jadi itu pesanan daripada saya, Haji Roslan Nordin, selaku CEO di Tadika International yang berhad, kepada anak-anak buah kami semua. Semoga dengan apa yang tuan-tuan puan-puan tunaikan dari segi fikir harian dan taklim harian dan mesyuarat mingguan dan mesyuarat bulanan, semoga Allah SWT mempermudahkan, membantu dan menunjukkan jalan yang lurus dalam kerja-kerja kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Little Kelly.